Kejap tengok ni Su beli ke apa hari ni. Hari ni Su beli barang berguna dah saya awak. Sebab apa? Kalau Su beli barang tak guna seumur. Tak beli kau ni tak laki juga tak cakap. Tu cakap kau ngepek. Ni barang Su beli kali ni memang berguna sebab apa? Su beli jak Su tunjuk. Ha ni kakak. Tu dia tengok. Dalam berguna kau ni Su beli kali ni sebab kau ni dia kakak. Ada banyak kopak ni untuk si awak letak. Macam Su deh, macam resip-resip gini dak susu kau letak calon ni kakak. Ni susu kau letak resip-resip. Awak kau ni memang bergunalah Su beli sebab tak ada dah resip-resip hok Su ni kan jenis suka letak celah kereta ni dia. Jadi tu laki Su memang marah, memang tak kali. Siapa kau buih dah mulut duk marah buat apa ni? Susu kau beli kapur-kapur susu kau selit resip sini sebab apa? Kadang-kadang kan resip tu penting dia jadi kan. Duk sipes siapa kau hilang warna kakak. Jadi kat Su beli kau ni memang bergunalah resip-resip kapur memang Su letak sini. Lepas tu kalau kata touch angle kau kapur, kalau Su letak sini kadang-kadang hilang awak kadang hilang. Jadi hok ni Su beli kau ni, pas ni memang tak hilang dah insya-Allah lah. Kalau ada duit kapur ke, Su letak sini kadang-kadang kita Su kadang-kadang tinggal pek duit si awak. Tinggal pek duit. Jadi kalau ada kau ni dek, senang kita selit je duit sini, kira pakai dalam si awak. Ni ada sok dah jadi Su belilah sok lagi. Su beli sok lagi untuk sebelah dekat tempat duduk depan gitu. Memang comel dah. Ada dua kiri kanan dua kau ni dah Su beli. Barulah sedap sikit nak tengok dia ni. Awak lepas ni tok serabut dah dengan resip-resip dalam kereta sebab Su ada banyak dah tempat nak bubur resip-resip. Lepas beli bubur dalam ni, Jadi resip pun tak hilang, tok lagi pun tok serabut. Kita pun sedap mata tengok dalam kereta dek. Kalau nak beli juga kau ni boleh tekan dekat pet kuning bawah. Bye.